asal usul kejadian manusia, asal usul kejadian Adam. Ada orang tanya, minta suruh tanya saya, dia suruh jawab lah. Tu saya kata dah. Lepas tu ada pula orang tanya dia, memang dia setujulah, suruh jawab lah. Saya ingin bertanyakan kesahihan cerita asal usul kejadian manusia sebagaimana artikel yang telah diterbitkan oleh JAIS. Sebab JAIS ni pula satu institusi besar ni, kepada orang ramai melalui laman web rasmi JAIS, disertakan lampiran. Ini lampiran. Lampiran. Di dalam artikel tersebut, artikel terbitan JAIS itu, asal usul kejadian manusia itu, saya dapati banyak perkara yang mengelirukan dan tidak masuk akal, tetapi semuanya dikaitkan dengan diriwayatkan atau lebih kurang gitulah. Lepas tu diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam Rasmi Negeri Selangor. Mohon penjelasan. Ni baru dia update pada 26 Oktober. Baru. Dalam ni kalau baca panjang lah. Saya pun nak baca pun iyalah. Panjang sangat. Panjang sangat. Tapi dalam ni sebut macam-macam lah. Saya baca lah rekas, secara rekas. Tidak nak baca semua ni cerita ni. Dan saya dengar sebelum pada ni ada orang sebut benda ni ada di sekolah-sekolah pun dia ceramah, dia sebut juga benda ni. Jadi saya rasa bahaya ni, ni boleh jadi ambil sini ke mana ni lah. Benda ni kena tegur ni, sebab benda ni benda salah ni sebenarnya, salah. Jadi ceritanya, dia kata, menurut riwayat, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat supaya turun ke bumi untuk mengambil sebahagian tanah untuk mencipta Adam alaihissalam, bumi tidak membenarkan tanahnya diambil untuk dijadikan Adam kerana bumi khawatir Adam akan melakukan kemungkaran kepada Allah. Lalu Jibril kembali ke hadrat Allah memberitahu bahawa ia tidak dapat berbuat apa-apa apabila mendengar sumpah bumi. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat Mikail pula pergi reka cerita lah. Lepas tu tak boleh juga Israfil, tak boleh juga Israel baru boleh Israel. Turun, hai Israel, dia kata, engkaulah kini yang aku tugaskan mengambil tanah, meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan jangan engkau mundur. Katakan bahawa kerjamu atas perintah dan atas namaku, Tuhan kata, ambil juga tanah. Apabila Israel turun ke bumi dan menyampaikan perintah Allah kepada bumi, maka akhirnya bumi mengizinkan tanahnya diambil. Setelah Israel mengambil beberapa jenis tanah, kembalilah ia ke hadrat Allah. Lalu Allah berfirman lagi, ya Israel, pertama engkau yang kutugaskan mengambil tanah, dan di kemudian hari nanti aku akan tugaskan engkau mencabut nyawa manusia. Maka Israel merasa amat khawatir kerana bimbang akan dibenci oleh umat manusia. Lalu Allah berfirman lagi, tidak, mereka tidak akan memusuhi kamu. Aku akan mengaturnya dan akan jadikan kematian mereka itu bersebab antaranya terbunuh, terbakar, sakit dan sebagainya. Lepas tu jenis-jenis tanah yang digunakan dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Boleh jadi ada orang lain pun ada terbaca dah lagu ni kan? Ada. Ada video. Ada. Lagu tu. Jadi menurut riwayat, tanah yang diambil yang digunakan untuk menjadikan Adam mempunyai 5 jenis warna, iaitu putih, hitam, kuning, coklat dan merah. Oleh yang demikian manusia memiliki berbagai warna kulit. Tanah yang digunakan untuk menjadikan Adam ialah sebagaimana berikut. 1. Tanah tapak Baitul Maqdis. Yang kedua, tanah Bukit Tursina. Yang ketiga, tanah Iraq. Yang keempat, tanah Adan.
Yang kelima, tanah Al-Kautsar. Yang keenam, tanah tapak Baitullah. Yang ketujuh, tanah Paris. Ada juga ni. Perancis lah, Perancis. Tanah Khurasan. Yang ke-9, tanah Babylon. Yang ke-10, tanah India. Yang ke-11, tanah surga. Yang ke-12, tanah Taif. Perincian gini ni. Menurut Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas ya. Satu, kepala Adam dari tanah Baitul Muqaddis gitu. Kerana disitulah berada otak manusia, dan disitulah tempatnya akal. Dua, telinganya dari tanah Bukit Tursina, kerana dia alat pendengar dan tempat menerima nasihat. Tiga, dahinya dari tanah Iraq, kerana di situ tempat sujud kepada gitu, tergantung. Yang keempat, mukanya dari tanah Aden, kerana di situ tempat berhias dan tempat kecantikan. Lima, matanya dari tanah Telaga Al-Kautsar, tempat menarik perhatian. Enam, giginya dari tanah Al-Kautsar, tempat memanis-manis. Tujuh, tangan kanannya dari tanah Kaabah untuk mencari nafkah dan kerjasama sesama manusia. Yang ke-8, tangan kirinya dari tanah Paris. Tangan kiri dari tanah Paris, tempat beristinja. Yang ke-9, perutnya dari tanah Babylon. Disitulah tempat seks atau berahi dan tipu daya syaitan untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Yang ke-10, tulangnya dari tanah Bukit Tursina, alat peneguh tubuh manusia. Yang ke-11, dua kakinya dari tanah India, tempat berdiri dan jalan. Yang ke-12, hatinya dari tanah syurga Firdaus, kerana disitulah iman, keyakinan, ilmu, kemahuan dan sebagainya. Yang ke-13, lidahnya dari tanah Taif, tempat mengucap syahadat, bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Proses kejadiannya, dia ada proses kejadian dia, proses kejadian. Satu, ketika Allah jadikan Adam, tanah-tanah tersebut dicampur dengan air tawar, air masin, air hanyir, air angin dan api. Panjang. Sehingga menjadi tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian Allah resapkan nur, yakni cahaya kebenaran dalam diri Adam dengan berbagai macam sifat. Yang kedua, sesungguhnya tanah yang akan dijadikan tubuh Adam adalah tanah pilihan. Maka sebelum dijadikan patung, tanah itu dicampurkan dengan rempah-rempah dan wangi-wangian dari sifat nur, sifat Allah. Kemudian tubuh itu dibenamkan di dalam air kudrat izahnya. Lalu terciptalah tubuh Adam yang sempurna. Lepas tu panjang kalau baca kan? Benda ni kena ambil lah kalau nak. Ni panjang ni, semua ni panjang lah. Nabi Adam bila masuk ruh sekat dalam kepala bersing, apa tu bersing, lepas tu dia kata alhamdulillah, apa semua ni ada semua ni. Ada semua ni. Ni bahagian dakwah yang keluar ni, unit penerangan dan penerbitan. Jadi ni benda yang adanya. Oleh kerana benda ni dijadikan sebaran umum, dah jadi umum dah, dan saya ditanya, saya rasa kena jawab lah. Benda ni, bahawa benda ni sama sekali tak ada asas. Dia kata menurut riwayat mana? Sepatutnya kena riwayat lah. Riwayat mana itu caranya kan? Tak boleh kata menurut riwayat atau diriwayatkan, atau Ibnu Abbas kata itu fitnah. Itu fitnah. Ibnu Abbas kata gitu-gitu tak kena. Biar ada kitab tu, kitab mana? Jangan awak keluar benda-benda macam ni jadi pegangan umum, orang ramai jadi keliru lah kan? Ini orang panggil lagu ni Israiliyat. Israiliyat ni sebuah hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Haram sebar ni benda ni. Haram. Salah ni.
dosa besar sebab benda-benda lagu ni, mengelirukan orang je. Sebab itulah orang-orang ngaji cara moden, cara kritis, dia jadi jauh daripada agama, tak sih kepada agama ni dulu-dulu. Sebab dia bawa benda-benda lagu ni. Dia bawa benda lagu ni lama dah orang tinggal ni. Tiba-tiba waktu tubik pula. Sebab apa? Orang sudah biasa dah nak kepada hadis sahih. Nak kepada hadis sahih. Tetapi masalahnya, hak nak mengajar hadis sahih dilarang sana. Saya lah salah seorang je. Dah. Hak nak mengajar hadis sahih dilarang. Hak lagu ni tak apa pula, dia hak rasmi waktu tu. Jadi gapo dia? Gapo dia ilmu yang nak disebar tu gapo dia? Tapi sana pun orang Islam juga, saudara kita juga. Hak tanya saya ni, WhatsApp orang sana. Tapi benda ni bukan orang sana saja boleh claim dalam website itu. Seluruh dunia boleh claim. Orang duduk baca. Kalau orang anggap hak dia betul, orang muka jabatan agama kan. Jadi betul lah. Hak disekat tu tak betul. Jangan dengar hak tu. Walaupun dia baca hadis sahih. Hak ni yang menyekat ni dia tahu. Dia tahu hak mana hak betul. Dah. Dia bertanggungjawab. Dia pandang. Nah. Tiba-tiba dia sebar benda lagu ni. Pak kita tak tegur. Kena tegur. Biar sapalah ke dia, sapa. Sebagaimana sapa kepada kita ni. Biar sapalah teguran saya, teguran kita ni maksud molek buat benda lagu ni, tak boleh buat benda lagu ni. Sebab kita tegur benda-benda gini lah kena sekat tu. Rupanya dia nak main hak ni. Hak ni lama dah orang tinggal. Tak ada dalam ni. Kalau kita cari dalam kita Israiliyat lah ni pun tak ada dah ni. Saya cek lah, dah boleh tanya, saya cek dalam Maktabah Syamilah ni kan, dekat 20,000 kitab. 20,000 kitab. Tak ada cerita dia, tak ada. Dia mau tak masuk. 20,000 kitab. Hak ada dengan saya berapa puluh ribu lagi kitab kan. Tengok. Tak jumpa. Kalau nak jumpa, saya ada jumpa juga. Ada. Tapi hak ni kitab. Kitab ni umur dia lebih kurang 100 tahun. Ni kitab mak saya dulu. Dalam ni ada. Anak pakai hak ni pengarah pun tak tahu siapa. Tak berani nak ubah nama. Terjemah ada, ada nama. Pada muka surat 8 ada cerita ni. Tapi dia ada tak sama juga. Sebab dalam ni tak ada sebut kejadian tu tiap-tiap satu anggota jadi pada ni. Kemaluan lelaki zakar tu jadi daripada tanah mana pun dia royak dalam ni. Lebih detail lagi. Kononnya tafsir Quran kononnya. Ni kitab ni namanya Qisasul Anbiya. Ini bertukar tangan ni berapa ni? Akhir sekali bertukar tangan kepada ayah saya. Umur dia nya kira-kira kalau tidak 100 tahun pun dekat. Ni kitab dekat. Dalam ni ada. Dekat ni tak ada dah. Kitab ni tak ada dah. Ada learn ni ada nama tajuk sama. Qisasul Anbiya Abdul Wahab An-Najjar, seorang alim ustaz. Dia tidak lagu ni. Kisah Nabi tu molek. Hak kisah Nabi hak mengaku lagu ni orang tinggal. Tak ada. Ada satu lagi hak saya ingat, saya mengaji di pondok dulu, mungkin kitab tu kitab Kashful Ghaibiyah. Kalau nak ada pun situ, tapi kitab tu tak ada lagi. Hak ayah saya dulu ada juga. Tapi nya makan anak-anak. Dalam tu mungkin kalau nak ada. Ni ada. Lah ni kecenderungan lah ni setengah-setengah pihak ni hak gomo nak sekat orang tu, sekat orang ni, pusing kalau orang nak sebar hadis hak sahih ni. Dia nak periduh hak ni. Dia ni dia panggil kitab kuning. Ni kuning kan? Kuning. Dia nak periduh kitab kuning. Kitab kuning ni lebih utama daripada hak lain-lain. Gitu ada setengah-setengah kumpulan golongan tempat kita ni kecenderungan dia ke situ. Mana bagi saya nak hundur 100 tahun ke belakang. Gitulah mana kalau nak pakai hak ni. Sehingga sekian banyak kita cari tak jumpa. Tak ada. Tafsir dah, tafsir.
Kalau nak ada buat ni dalam ni. Tiba-tiba ada setengah-setengah pihak yang malainya institusi rasmi agama, dia duduk sebar benda-benda lagu ni. Dia nak ayat apa? Mana orang lain yang suka nak ngajar hadis sahih, nak ngajar Bukhari, tak boleh kan? Hak lagu ni tak apa dia buat. Hak lagu ni betul lah. Seseolahnya kalau orang anggap dia tu betul, mana dia betul, sebab dia buat, tak ada siapa-siapa lagi. Selama mana tak tu berapa belas ribu pengunjung masuk dalam tu website. Apa nak jadi? Ni benda bahaya. Kalau takut Tuhan, takut tak saya berdosa, jangan sebar benda lagu ni. Kena tarik balik ni benda lagu ni. Benda tak sepatut dibuat oleh pihak berkuasa agama, pihak berwajib. Sepatutnya kena bertanggungjawab benda ni. Nak buya orang jadi pening kepala pula ni. Tak boleh. Benda lagu ni bagi saya salah sama sekali. Tak kira siapa pun, dan orang tak say dah benda lagu ni. Kita buat balik dalam ni ada sebut sebelum pada tu cerita bumi ni duduk atas tanduk lembu. Dalam ni ada. Apa boleh tengok? Kalau nak pakai hak lagu ni, nak mengajar di masjid-masjid, kita jauhi nak beriduk tak? Jadi lagu ni pula orang cukup jauh daripada agama pula. Orang tak say. Orang-orang moden ni, orang berpendidikan baru ni, nak kepada Islam ni setelah dibuat benda ni oleh ulama-ulama kita. Lama bukan main, susah. Tiba-tiba nak beriduk lagu ni pula. Ni lah yang kita tak setuju. Yang kita tak setuju, yang kita tegur tu. Tapi kalau kita tegur, yang mana kan? Tapi kalau selagi asli ni tak ada apa, kita boleh kecek. Tapi sapan, insya-Allah sapan. Sebagaimana ni sapan kita, tak apalah. Kalau dia takut ke Tuhan, dia buat kerja berlandaskan ilmu, dia tak boleh pakai. Nampak sangat ni kejahilannya. Ini hadis maudhu' ni, Israiliyat ni, haram sebar benda lagu ni. Haram. Dia tak tahu benda lagu ni. Tu heran. Jadi tak boleh lah. Gitulah. Dan akan banyak. Sebab tu saya kata kalau sekak hak betul ni, sekak dia akan jadi lagu ni. Dia akan jadi lagu ni. Berlaku dah lah hak kita kata tu berlaku. Kalau kita tak tegur, saya dah ada lagi dosa. Saya tahu dosa kalau tak tegur. Apalagi kalau orang tanya. Lepas tu dah kalau kata pakai dalam radio, pakai dalam gapo masuk ni, sebab apa? Orang anggap benda ni waktu ni majlis agama, jadi molek lah. Jabatan agama mesti betul, mesti dia cek dah, mesti dia semok, mesti disahkan. Bahaya lagu ni kau kerja. Ni tak boleh lah. Jadi kena pakar-pakar tarik balik dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira siapa, dengan ikhlas hati kita ayat sama-sama Islam ni, jangan disebar benda lagu ni, merosakkan image hadis-hadis Nabi kita. Kalau Ibnu Abbas ada kat boleh tahan belahak lah kita kata. Orang duk kait dengan dia saja. Ni dalam tafsir Ibnu Abbas hak ada. Tafsir Ibnu Abbas hak saya apa tak ada ni. Ni kait dengan Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Abbas tu pun mengarut juga. Hak dalam hak mengarut tu pun tak ada. Orang ni mengarut benar lah ni. Jadi saya tak tahulah. Gitulah. Kita sama-sama menasihati satu sama lain, tentang kebenaran. Padalah. Jadi saya rasa itulah sebagai jawapan ringkas. Benda ni tak boleh disebar, haram sebar. Siapa sebar dosa, dosa besar, bukan main-main. Dia kena bertaubat, dia kena tarik balik. Sepatutnya kena royak. Macam tadi juga duduk sebar kata tu gui nama lagu tu, mencemarkan nama orang. Ni pun mencemarkan nama Nabi SAW, mencemarkan nama sahabat Islam. Bukan lagu ni cara. Kena royak, minta maaf dengan orang apa sebab benda lagu ni. Begitulah secara ringkasnya. Wallahu a'lam.